Tak ada dia kalau nak menghasut ni, dia bukan kira dalam parlimen ke tak ada, dalam parlimen ataupun di luar parlimen. Dia memang nak cari populariti. Kalau orang tak saman dia rasa dia tak popular. Jadi orang yang dia macam itu, perangai dia dia nak popular kerana membuat sesuatu yang menarik perhatian masyarakat. Dia supaya mendapat perhatian masyarakat. Macam budak nakal lah. Kadang anak nakal, budak nakal ni, dia nakal tu kerana nak dapat perhatian. Bila kita marah ada, kita pukul dia rasa kita beri perhatian. Kalau tidak, macam budak-budak lah, kita biarkan je, dia rasa tak puas hati selagi kita tak ambil tindakan. Jadi Rafizi pun begitulah kan. Kalau dia bercakap, kita buat tak tahu, dia rasa tak seronok lah. Jadi dia nak cakap, biar orang respon, kerana dia tahu bila dia cakap hanya merupakan fitnah, pasti orang akan respon. Itu perangai raja penghasut.